Kalau video ini dimuat naik oleh admin di Kuala Lumpur, berarti disahkan kami telah pun ditahan oleh pihak musuh dalam perjalanan kami untuk menembusi zon merah dan sampai ke pantai Gaza. Ini adalah percubaan yang ke-37 Freedom Flotilla, cuma kali ini dinamakan sebagai Sumut Global Flotilla. Dan kami bangga kerana usaha ini telah menerima banyak respon daripada masyarakat antarabangsa juga tuan-tuan di Malaysia yang mengikuti perkembangan daripada semua mereka yang menabur jasa untuk menyebarkan berita perjalanan Sumut dan mengangkat kembali kisah Palestin yang dilupakan setelah hampir 2 tahun. 7 Oktober 2025 kegenap 2 tahun Gaza dijajah. Kami ingin menjelaskan juga Break the Siege adalah usaha untuk menentang apa yang disebut sebagai penjajahan Israel ke atas wilayah Palestin. Berarti Break the Siege adalah memastikan bekalan kemanusiaan dapat dilaksanakan dengan tindakan pragmatis 53 kapal Global Sumut Flotilla merentas zon larangan Israel sampai ke Gaza. Berarti kami cuba memberi semangat kepada semua usaha di daratan untuk membolehkan pintu Rafah crossing border dibuka semula, pintu Karam Abu Shalom dibuka semula, pintu King Hussein dibuka semula di Jordan bagi membolehkan semua bantuan kemanusiaan daripada jalan darat di Mesir dan juga Jordan dapat sampai ke Gaza. Ini adalah satu usaha kecil di tengah-tengah perjuangan kita semua yang tak akan pernah berhenti demi Gaza. Dan ini rakaman yang barangkali yang terakhir dapat saya rakam secara sempurna untuk rakan-rakan di Malaysia, dan terima kasih pada semua yang berdoa. Dan lebih penting, usaha kami adalah untuk Gaza, usaha tuan-tuan juga adalah untuk Gaza, dan semua usaha 500 pelayar di atas 53 kapal ini adalah untuk kepentingan Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.